Aramco. Dengar Aramco, company besar itu. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita dalam segmen Apa Cerita Welder. Dan hari ni kita bersama dengan salah seorang peserta kohort kita. Nama saya Muhammad Amirul Nazmi bin Azmi, boleh panggil Amirul. Saya berumur 23 tahun, berasal dari Pahang. Nak tanya sikit lah, berapa lama dalam industri? Untuk bidang diving, saya baru start tahun lepas. Tapi sebelum saya mencuri bidang diving, saya bekerja sebagai kru kapal layar, sebagai welder lah. Sebagai welder sekarang ni dah datang dekat UX ni sepanjang 4 hari kohort. So apa, macam mana feedback, perasaan, pengalaman? Bagi saya kursus ni kursus yang menarik. Untuk diving, kursus ni juga menambahkan cert, menambahkan skill kerja dekat luar. Cert macam ni memang bagi saya, kalau ada cert ni lagi senang untuk dapat kerjaan, lebih besar gaji boleh dapat. 4 hari ni